Hello guys. Sekarang pukul berapa? Pukul 6. Marilah kita siap-siap. Let's get ready. Ini vlog. Mungkin ini vlog hari ke 20. Hari ke 20 berapa kerja? Intern. Aku tak tahu. Tapi jomlah kita siap. 21. Aku masih ngantuk. Tapi tak apa. Kita kena bersegar. Marilah kita solat subuh, bersiap dan mandi. Sekarang kita kemas. Jom kita basuh. Kita gosok baju. Inilah pemandangan rumah saya. Penat juga ni. Tapi tak apa. Jom kita gosok baju dulu. Okay, aku skip part yang mandi semua tu sebab aku dah siap. Okay, so saya dah skip part part siap-siap semua tu sebab rasa macam tak penting. Jom, ni sekarang dah siap lah apa yang kita bawa pergi ke tempat intern ataupun ke geng Haji Global. Just bag laptop dengan helmet. Helmet ni tak bawa, penting tau. Kena saman tau. Jom kita tunjuk. Aku nak tunjuk pemandangan di sini. Tu ada kolam, belah kanan tu ada gym. Petang nanti kita pergi gym. So saya akan bawa korang semua pergi gym. Sekarang kita akan tunggu lift. This one is lift. Kita berada di 39. Semua lama ni. Nak turun dan naik. Hari ni hari Rabu. Jadinya tak tahu apa, just kerja macam biasa. Janggut, ya Allah, apa ni? Kena cukur. Lift dah buka guys. Let's go. Keluar. Kita sekarang kita proses nak hidupkan motor. Macam ni lah guys. Kita panaskan enjin motor dulu. Semua kita gerak. Helmet ni rambut kita kena tolak ke atas. Sebab apa? Sebab nanti dia ke bawah tu tengok angin. Macam ni. Okay. Jom. Aku maybe tak record masa bawa ni motor. Nanti kat sana ni jumpa semula. Bye bye. Alhamdulillah kita dah sampai dekat geng Haji Global. Tapi aku singgah kat mamak kejap sebab lapar. So kita order ais buah dengan roti telur. Bukan roti telur, telur goreng. Sebelum pagi ni kita perlukan roti yang cukup sebab untuk tambah tenaga kita. Jadinya makanlah.
Makanan dah sampai. Jom kita makan. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semua. Kita makan telur goreng. Sekejap. Telur goreng sini dia goreng atas tempat yang bencana kan. Tadi dia tak nak banyak minyak. Kita dah sampai di geng haji. Sorry ya, aku selalu main rambut sebab rambut saya ni tak duduk diam. Sikit-sikit nak gerak. Welcome to geng haji. Selamat datang ke geng haji Global. Kita kena buka beri salam. Assalamualaikum. Tangga. Kita letak selipar dulu. Kita balik. Dan ni kelas untuk mengaji. Ni pejabat. Pejabat tak buka lagi. Kunci. Inilah pejabat. Ni tempat duduk saya guys. Ni kita ada kawan saya nama dia Arash. Ni kita ada Rahman di depan sana. Rahman, man. Okay, so ini saya kopi lah so saya ingat. Hari ni kita bertugas sebagai apa? Sebagai pekerja intern untuk hari ke berapa? 21. Lupa lah, tapi 20 lebih lah macam tu. Alhamdulillah, nak kuliah. Mari kita mula tu guys. Selamat tengah hari guys. Baru nak sampai nak update sebab tadi banyak kerja dan aku lupa nak record aku buat live sebab live tu guna telefon ni. Inilah kerja. Basically kerja aku senang je. Aku perlu introduce program yang kita orang nak anjurkan di masjid-masjid berkenaan. So banyaklah banyaklah respon yang perlu saya catatkan. Jumpa waktu makan nanti sebab dah lapar. Jom kita makan. Kembali ke rehat. Sekarang ni waktu rehat. Jadinya biasanya aku akan tidur dulu. Jom tidur. Never mind. Tapi let's go. Jumpa nanti. Okay guys, kita kembali bertugas. Jom kita sambung kerja. Let's go. Aku rasa untuk kerja kali ni aku tak record banyak sebabnya aku banyak guna telefon untuk chat orang. Tapi tak apa, kita jumpa petang nanti di gym. Bye bye. Okay guys, Alhamdulillah saya kerja hari ni. Aku tak banyak record sangat waktu kerja hari ni sebab rasa macam benda sama aku buat hari ni. Tapi tak apa, mungkin malam ni ataupun petang ni aktiviti menarik akan menemani korang semua. Let's go, kita balik. Dalam 5 minit kita sampai. Yo. Balik lagi ke vlog saya. Inilah nomor jam di Wangi hari-hari. Kita punya, sekejap aku tunjuk, aku nak pergi. Inilah jam setiap hari jam. So aku punya rumah kita. Kita tengok zoom rumah kita. Aku ni record ke sini sebab memang lama tunggu traffic light ni. Let's go. Lamanya, ya Allah. Jomlah kita pulang ke bilik. Inilah hari-hari yang saya perlu lalui. Jom. Kita ada tangga. Kenapa nak naik ni? Jadi kita naik tangga. Dung. Alhamdulillah, settle tugas dan kerja untuk hari ni. Hari segelap sebab tak nak hujan. Inilah hakikat. Aku ingat macam tak hujan tapi seronok ni. Kita jogging. Let's go. Hari ni aku akan bawa korang ke mana? Ke gym sebab petang-petang aku akan main gym. So inilah keadaan sekarang. Hari ni dah mendung tapi tak apa. I live for stay here because the first one is the environment is not too louder and not too just nice. It's so calmness, and I love the calm because calm you feel real comfortable and you will fall in love with this place because see
you can keep your healthy here. What's that? I don't know what I'm talking about, but yeah. Let's go. Yes, Najwan. How are you, Najwan? Thanks for Najwan for recording me. Okay. As you look behind me, there's a we call hill or hill or mountain. Hill. I think hill because it's not higher. It's just lower like that. Okay. This is Miri King Plaza Kiara Seni, guys. That's funny. Jam. Kita dah lari lama 18 minit. Let's go. Okay, alhamdulillah selesai untuk sesi petang ni. Nantinya kita pun masuk. Kita siap-siap untuk solat maghrib. Let's go. Jumpa nanti masa nak makan. Penat rambut. Alhamdulillah, hari pun sudah malam. Ya, kita settle solat maghrib semua. Sekarang masa untuk makan. Sebab apa? Sebab dah lapar. Daripada last tadi makan tengah hari, memang lapar pun. Jom kita makan. Biasa lalu jalan ni, ada orang. Siapa ini? Najwan, guys, lupa je. Aku buat vlog harian daripada pagi tadi. So inilah daily life saya dan Najwan menunggu lift. Dia ada luck juga lah. Kadang-kadang lambat tau. Kadang-kadang laju, tekan terus buka. Okay, let's go. Ni rezeki korang lah. Pada viewers saya. Kita ni jangan berharap. Tengok. Even kita berharap kat lift pun bagi free hope kat kita. I'm so sad. But it's okay. Buat apa kalau jatuh? Hanya sini security sangatlah bagus. Daripada ke parking, even nak ambil parcel pun kita perlu submit form dan submit the picture, take a picture and prove that this is yours and this is mine. Ya, kalau ada parcel hilang, kita boleh tanya Najwan. Najwan, mana parcel aku? Inilah lumrah kehidupan. Sebenarnya kedai kat sini ada satu je. Dan kedai ni macam tak berapa menarik lah. Najwan pun setuju kan, tak berapa menarik. Ya. Okay, kita tunjuk sekali lagi lah. Nama dia sedap, nama dia Maulana Bistro. Tapi I don't know, where is Maulana? Okay, so kita akan pergilah kedai sana, seberang sana. Inilah kita kena fight. Macam mana nak fight untuk lintas jalan ni? Jom. Macam yang aku cakap kat korang, kau tengoklah. Kereta ni banyak tau. Jom. Kita tengok macam mana kita nak lintas. Nak pergi seberang sana. Bismillah. Pray for us, pray for us. Okay, let's go. Okay. Ni tak ada kereta. Okay, kita boleh santai. Boleh santai. Okay, jom. Ni kita fokus lah, kena fokus. Ni kena lepas dulu. Yeah. Dia bagi lah. Tak berani nak record sebab tadi terlalu bahaya. Tapi that car suddenly stop and give away for us. Thanks for that car lah. Ini kepada viewer saya, korang bertuah kerana korang tak perlu tunggu lama untuk kami melintas jalan. Ya, sebab sekarang ni dia orang pun nak jalan, kita pun nak jalan. Tapi kita kena siapa? Kita cuba. Inilah rumah saya, rumah kita orang kat sana. Okay. Sampai dah. Saya maju. Okay. Jom kita layan. Dapat guys, nasi 2 ketul, ayam 2 ketul. Najwan ada apa Najwan? Bihun. Bihun apa tom yum? Ya. Saya dah makan dulu lah. Cuba makan semua.
Let's go. Bismillah. Dah weh. Tu ayam guys. Ayam. Selesai untuk makan malam. Jadi biasanya lepas makan malam kita orang akan pergi satu kedai ni. Cuma ke kedai apa? Econ Safe guys. So apa Econ Safe? Econ Safe ni menawarkan barang yang murah dan juga sedap. Dah azan. Okay, kita stop dulu. Kita pergi lalu berazan. Econ Safe nampak dia. Bila ingat desa, ya Allah, sangat mengimbau kenangan ya. To my business partner, I would like to say I miss you so much. Tapi tak apa. Waiting for another project. Yeah. Kita bagi hand dulu. Jangan bagi hand banyak sangat. Kita bagi hand sikit. Dan kita beli telur, super protein. Dan juga telur. Jom kita bayar. Center untuk makan. Jadi jom. Siap-siap. Jumpa korang sebelum aku tidur nanti. Bye-bye. Bye-bye Najam, bye-bye. Bye-bye. Alhamdulillah. Selesai untuk hari ini. Sebenarnya aku tak pasti bila aku boleh edit video vlog ni. Tapi tak apa. Kepada yang dah menonton vlog kali ini, saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya aktiviti untuk banyak inti itulah. Aku pergi kerja, balik kerja, pergi jogging, solat, makan minum dan pergi ke baring semula. Jadinya ni ada satu buku ni baru dapat daripada mahasiswa claim dapat RM100 tu kan. Aku sikit-sikit lama jadi duit. So mungkin next vlog aku akan cerita apa yang ada dalam buku ni. Tak banyak lah, dalam 1-2 quote. Tapi tak apa. Terima kasih kerana menonton. Let's check it out. Bye-bye. Bye-bye. Aku tunggu roommate aku ni datang tutup lampu. So macam nampak surprise sikit lah. Bye-bye. Tak apa lah. Okay guys. Bye-bye.